Dalil yang menyatakan bahawa kalaulah mereka buat perancangan keluarga seolah-olah mereka menafikan rezeki yang Allah bagi. Ini kalau kita lihat konteks kepada ayat berkenaan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kamu takut kefakiran. Ini membawa maksud anak yang sudah lahir. Aulad ni dimaksudkan anak yang telah dilahirkan. Jadi zahirnya oleh sebab takut kepada perapaan zaman dahulu sanggup bunuh anak. Tetapi dalam hal kita ini, untuk mengelak dari mengandung, kita perancangan keluarga, mengelak dari mengandung kerana dari segi ekonomi, keteguhan ekonomi. Sebab kita dari segi hukumnya, kalau kita ada anak tetapi membiarkan anak itu dalam kepapaan, itu berdosa. Sebab itulah kalau kita lihat kepada hukum pusaka sebagai contohnya, banding kita kiaskan, Rasulullah tak bagi hukum syarak tidak membenarkan kita melalui hadis Rasulullah menginfakkan ataupun memberi wasiat seluruh harta kita hingga menyebabkan anak kita sebenarnya yang kita waris kita hidup dalam kepapaan. Jangan daripada peringkat awal itu yang amat penting sebenarnya. Kesedaran kepada masyarakat kita bahawa mereka perlu menjarakkan kelahiran anak. Ya, mereka perlu merancang dari sudut kemampuan bagaimana nak menyara dan memberi pendidikan kepada anak-anak. Sebab hari ini bukan hanya makan minum, ia membabitkan kediaman, ia membabitkan kos perbelanjaan pendidikan, perubatan dan sebagainya perlu ditanggung oleh keluarga berkenaan. Kita nak orang Islam ramai, tapi ramai yang berkualiti. Ya, bukan orang Islam yang ramai, pendidikan tak terurus, pekerjaan tak ada, kehidupan merempat dan sebagainya. Itu ya sebenarnya bertentangan dengan kehendak agama Islam.